Okay, hari ni kita nak tanya tentang topik hantaran. So kita mula daripada Mas dulu. Okay. Mas. Okay, kalau seandainya ada seorang lelaki yang datang meminang hang contohlah kan, berapa hantaran yang hang letak untuk diri hang? Jangan ikut jawabanku. Okay. Baik, bagi adik lah kan, ikut kemampuan dia. Kalau dia tak mampu, dia sebab boleh bagi yang berapa yang dia boleh dapat cari, itu pun dah okey. Duit lebih tu suruh dia, nak dia simpan untuk buat lepas kahwin. Sebab lepas kahwin nanti lagi bajet gunaan. Okay, kita tanya Nana pula ya. Okay, Nana, kalau ada seorang lelaki yang kata minang, berapa hantaran untuk diri hang? Kalau cakap RM10 macam murah pula. Adalah sama lah juga ikut kemampuan. Alam. Janganlah minta-minta RM25, RM20, RM15. Kotak kau. Macam tu tak adalah. Saya ikut kemampuan awak. Yang lain-lain tu mana tahu kita nak guna untuk anak cucu cicit kita ke. Itulah maksudnya. Tak ada, tak guna untuk kita ambil sampai hantaran RM20 tu. Tak guna. Tak guna. Itu je. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku tak ada orang nak tanya ke? Tanya. Aku tanya ni. Macam mana? Okey, kalau aku lah pula kan. Okey, kalau aku kalau aku seandainya ada seorang lelaki yang datang meminang aku dan tanya aku berapa hantaran untuk diri aku cuma tak nak duit, tak nak hantaran tinggi sangat. Ikut apa? Orang kata apa? Ikut mas kahwin negeri. Bayar ikut mas kahwin negeri, janji benda tu sah. Bila dah sah, alhamdulillah, amin. Sah. Lepas tu apa? Belum. Lepas tu kalau kita minta lebih-lebih pun kesian nak cakap kat lelaki. Orang pun dapat rasa juga kan, kalau time kerja nak cari duit pun macam mana. Sebab aku pun pernah rasa gaji dapat sikit, orang pun gaji pun tak seberapa kan. Kena faham lah dia orang. Orang cakap apa? Dia kan suami kita, tapi kita nak bebankan dia. Kan? Orang cakap halalkan kami dulu, pasal rumah dan rezeki itu kita akan cari sama-sama. Orang cakap susah sama-sama, senang pun sama-sama. Senang kau sorang-sorang lah. Sorang-sorang macam tu pula. Balik. Naik ya. Okay, bye. Daripada kami, Gadis Cerita. Cerita sangat lah cerita. Cerita gampang lah.